Alhamdulillah, pada hari ini warga Malbat 850-12 telah berjaya melaksanakan ibadah kurban sempena Hari Raya Aidiladha yang bertempat di Kem Markah, Selatan Lubnan. Sebanyak 48 ekor kambing telah disembelih dalam ibadah kurban yang penuh bermakna ini. Apa yang lebih bermakna dan istimewa, para peserta telah berpeluang untuk menyembelih sendiri haiwan kurban masing-masing, menjadikan pengalaman Aidiladha ini bermakna dan mendalam dalam penuh penghayatan bagi mereka yang terlibat. Daripada jumlah keseluruhan, sebanyak 26 ekor telah disumbangkan kepada pihak Takaful Markah dan wakil penduduk Kafar Shubha untuk diagihkan pada masyarakat tempatan yang memerlukan. Manakala sebahagian lagi daging korban dimasak secara bergotong royong dan dinikmati bersama oleh seluruh warga Malbat dalam suasana penuh kesyukuran dan silaturahim bagi mengeratkan ukhuwah sesama anggota. Program ibadah kurban ini mencerminkan komitmen berterusan Malbat dalam memperkukuh hubungan dengan masyarakat setempat selaras dengan semangat misi pengaman UNIFIL. Ia bukan sekadar menyembelih, tetapi simbol ketaatan, keikhlasan dan semangat berkorban demi ummah serta menzahirkan kasih sayang dan kepentingan terhadap yang memerlukan.